Okey. Jadi selamat datang kepada sesi pembelajaran kita kali pertama melalui Google Meet. Jadi untuk malam ni kita akan bincang 3 soalan pertentangan dengan bab 1 fungsi, the functions, chapter 1 dalam SPM. Jadi kalau kamu lihat dalam dokumen yang cikgu telah bagi kamu dalam soft copy, dalam itu ada 2021K K2S3 itu adalah maksudnya ini adalah soalan SPM 2021 kertas 2 soalan ketiga. Jadi ini adalah soalan-soalan yang saya akan cuba bincang dengan kamu semua. Jadi memang pertamulanya cikgu memang harap kamu sudah ada tengok dan cuba soalan ni lah. Okay, jadi cikgu rasanya kalau kamu tengok soalan ini, kamu mungkin akan rasanya familiar. Kenapa? Kerana kalau tak salah, dalam peperiksaan kali pertama saya ada ambil soalan daripada pasia. Okay, jadi soalan-soalan seperti pasia ini biasanya adalah soalan-soalan yang benar diuji dalam SPM dan dia berkemungkinan besar yang akan menguji kamu semula, tapi dia dalam bentuk yang berlainan. Okay? Jadi dekat sini kita terus mula dengan soalan yang pertama ini. Okay, diagram 1 show the relation of 3 sets. Okay, first A, find the GS. Actually, dalam soalan ini, terutamanya gambar raja ini, dalam gambar raja ini, kalau kamu lihat, sebenarnya apa maksudnya dengan 3S tolak 4 ini? Sebenarnya ini adalah apa? Ini adalah GFX yang sama dengan 3S tolak 4. Ini maksud dia. Okay, so apanya S tambah 2 ini? S tambah 2 ini adalah maksudnya Fs equal to S plus 2. Okay, untuk Fs equal to S plus 2 ini, cikgu rasanya kamu akan lebih familiar sikit kerana masa kita belajar, memang kita belajar fungsi macam ni. Tapi Fg itu bukan kita tak boleh tulis dia Fgs. Itu adalah GFX. Kenapa? F dulu, jadi F dalam. F dalam. So that's why biasanya kalau saya bagi kurungan, kalau kamu lihat dalam kurungan yang warna hijau yang cikgu baru lukis tu, itulah namanya F itu dalam. F berlaku dulu, baru kemudian G. So ini adalah cara tulis dalam fungsi kubahan. So sekarang kita ada Fs, kita ada GFS. Jadi bila sampai ini balik kepada cara kita cari balik fungsi melalui fungsi kubahan yang kita pernah belajar sudah. Jadi ini adalah bahagian yang sebenarnya kamu semua sudah familiar. So now for the GFS is equal to 3S minus 4. And then Fs is equal to S plus 2. Okay, daripada ini. Okay, jadi sekarang apa yang kita perlu buat? Jadi kita kena songsangkan Fx. We need to inverse the Fx in order to find the Gx. So, Fx equal to Y. Jadi Y sama dengan S tambah 2 lah. Ada maksudnya inilah. Okay, kalau mana bahagian yang cikgu sedang bincangkan tak faham tu, terus beritahu. Jangan diam-diam dekat sana. Okay, jadi dekat sini, Y sama dengan X tambah 2. Okay, jadi sekarang saya kena ungkapkan X. Jadi Y minus 2 equal to X. So S equal to Y minus 2. So now the F invert X equal to Y. So equal to X minus 2. Inilah fungsi songsang. Jadi bila kita telah cari fungsi songsang, saya masukkan F
fungsi songsang ini ke dalam GFS tu. Jadi apa yang akan berlaku? Jadi apa yang kamu akan berlaku yang kamu pernah nampak? F X. Okay, saya masukkan dia ke dalam sana. Bila saya masukkan dia ke dalam sana, GFS ni jadi dia 3S minus 2 minus 4. Jadi di sini kamu boleh nampak adalah saya masukkan ini ke dalam S ini. Ke dalam S ini. Ini masuk ke dalam sini. Okay? Jadi inilah adalah apa yang kita boleh nampak. Jadi sekarang di sebelah kiri, apa yang berlaku di sebelah kirinya adalah F songsang tu dia akan saling masuk. Jadi tinggalnya GX. Jadi bila yang sebelah sini 3S tolak 6. Jadi saya ganti masuk. Saya tarik masuk. Okay. Tolak dengan 4. So 3S tolak 10. Okay. Jadi GS sama dengan 3S tolak 10. Jangan risau kamu kalau tak sempat saling jangan risau. Nanti saya akan savekan soft copy, share dengan grup nanti. Okay. Jadi ini adalah cara kita cari GS. Dan langkah kerja ini, kalau kamu memang pernah belajar, kamu memang tahu just macam mana kita interpret daripada soalan tu saja. Ini adalah soalan yang gambar raja. Yang kira juga adalah soalan yang kamu masa dalam exam yang sebelum ni kamu sangat takut lihat dengan soalan macam ni. Sebenarnya dia simple saja. Okay, macam mana kamu interpretkan dia. Okay, lepas tu kita nak selesaikan yang seterusnya. F kuasa 2X. Okay, F kuasa 2X ni sebenarnya adalah fungsi gubahan yang sangat mudah sahaja yang kamu pernah belajar. Okay. First, saya salin dulu Fs lah. Equal to S power of 2. Okay. So, B1. I want to find the F power 2X adalah sama dengan FFX. Okay. FFS ini juga sama dengan Fs plus 2. Kenapa dia jadi macam ni? Ini yang berjadi ini. Yang saya gariskan hijau itu. Fx. Okay, kenapa? Kerana saya buat satu kurungan besar ni. Kurungan besar itu telah menjadi kurungan yang dalam S tambah 2 itu. Okay. Jadi, lepas tu, saya gantikan S tambah 2 masuk ke dalam S tambah 2 itu. Jadi, kamu akan nampak S tambah 2 tambah 2. Okay. Inilah. Inilah adalah yang hijau itu yang saya telah gantikan dia. Okay. Lepas tu S tambah 4. So ini adalah apa yang kita boleh nampak. Okay. Ini B1 ini soalan ini sangat senang. Sangat senang. Tapi biasanya orang telah jawab A, kalau dia rasa susah kamu tak lihat B. Sama seperti exam yang sebelum ni kan, sama juga kita ada menemui satu soalan. Dia sangat simple saja, dia berada di tengah-tengah. Okay. Lepas tu macam mana yang kita buat soalan yang kedua ini? The function f power n x in term of n and x. Jadi di sini saya cari lagi apa kalau f kuasa 3. Tapi f kuasa 3 ini saya boleh asingkan dia macam ni. FFFX. Tapi FFS ini kan dia sama seperti yang satu yang kita telah cari itu. Dia juga sama dengan F power 2S. Kan dia sama seperti tadi punya. Dia sama seperti tadi punya ini. Jadi sekarang
Saya terus ambil jawapan tadi, saya gantikan dia ke dalam S plus 4. Jadi saya dapat S plus 4 plus 2. So equal to S plus 6. Okay, jadi sekarang apa yang kita boleh nampak? Sekarang kita boleh nampak adalah kalau saya susunkan dia, Fs adalah S tambah 2. F power of 2S adalah S plus 4. So F power of 3S is equal to S plus 6. Jadi ini adalah perkara yang kita nampak. Okay, perkara yang kita nampak, dan 2 ini adalah 2 darab 1. 4 ini adalah 2 darab 2. Dan 6 ini adalah 2 darab 3. Jadi daripada sini, saya boleh buat satu generalizations dia, iaitu saya generalisasikan dia. Ini adalah perkara yang kamu juga akan belajar dalam Math Modern nanti ya. F power of n x equal to x plus 2n. Okay, x plus 2n. Kenapa? Bila n kuasa 1, 2 darab 1 lah seperti yang pertama. Bila s adalah 2, n adalah 2, dia adalah kuasa 2 kan? Jadi macam 2 darab dengan 2 lah, kita dapat 4. Bila n itu adalah 3, bermaksudnya dia adalah kuasa 3. Jadi bila dia kuasa 3, 2 darab n adalah 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi itulah yang kita boleh dapat. Dan kita kena tambah lagi dengan n adalah sama dengan 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan sebagainya adalah 3 titik adalah 3 titik. Ini saya padam sikit ni. Terpadam semua. Sorry, saya tulis semula. Fx x plus 2. Okay. This is 2 times 2. Okay, 2 times 2. Tak tahu apa masalah dekat sana. Okay, sekejap. Okay. Okay, boleh nampak? Ada masalah untuk soalan pertama? Ini adalah soalan yang belum lagi kira soalan yang sangat susah. Tapi saya nampak dia ada sikit cabaran. Terutamanya untuk kamu orang yang baru sentuh dengan MX. Tapi di sini saya tidak tahu ada kelas 5A dekat sini. Kalau ada 5A, saya harap soalan-soalan seperti ini sudah adalah soalan yang boleh biasanya mencabar kamu sudah. Okay. Jadi, okay. Kalau tidak ada masalah, cikgu akan lompat kepada soalan yang seterusnya. Boleh. Boleh. Okay. Thank you, Dominic. Okay. Soalan yang kedua adalah tahun 2022 punya kertas 2. Soalan pertama. Jadi, daripada sini kita boleh nampak function f and g as defined as fs. Fs equal to 1 minus 2x and gs equal to s power 2 minus 3 respectively. Determine whether the g inverse is a function or not. Give a reason for your answer. Sebenarnya soalan ini dia ada 2 jawapan. First adalah kamu kena ada 2 cara untuk definekan dia. First adalah, adakah kamu semua masih lagi tahu tentang apa itu fungsi? What is the functions?
which relationship is functions? Masih ingat tak? Ada kamu masih ingat tak? Apa relations? Apa hubungan itu adalah fungsi? Kita ada belajar sudah 4 jenis hubungan kan? One to one, one to many, many to one, many to many. So we got learn 4 relationship. And then we know that just only 2 relationship we can call it as a functions. You still remember which 2 relationship we call it as a functions? One to one. One to one, and then Many to one. many to one. Okay. So one to one and many to one. Okay, saya rasanya kalau tak salah 4A ini pernah ikut hari itu cikgu ada buat satu penggambaran kita dekat Makmal tu. Dan masa itu cikgu ada buat satu sesi, cikgu ambil video kamu orang. Masih ingat tak? Dalam sana cikgu ada tanya, kalau bagi fungsi songsang, mana satu hubungan dia masih boleh dikira sebagai fungsi? Masih ingat kah? Tidak, cikgu. Tidak sudah. Tidak. Okay, tak apa. Sebenarnya dalam fungsi songsang, ingat dalam fungsi songsang, satu-satunya yang masih boleh dikatakan adalah fungsi lagi adalah hubungan satu kepada satu. Tahu kenapa? Kerana songsang adalah dia balik kan? Kita telah belajar satu kepada satu boleh, banyak kepada satu boleh. Apa maknanya? Adalah jawapannya hanya satu jenis saja dia boleh. Dia tak boleh ada 2 jenis jawapan. Jadi bila kita belajar inverse function, dia adalah patah balik. So, one to one, dia patah balik juga one to one. Tapi kalau many to one, dia balik adalah one to many. Jadi one to many ini, kita tahu bahawa dia bukan fungsi. Kita tahu bahawa dia bukan fungsi. Jadi that's why di sini kita kena tahu bahawa fungsi songsang hanya one to one. Dan hari itu masa kita rakaman tu, walaupun cikgu sudah bagi jawapan, cikgu rasanya banyak masih tak ingat lagi. So dalam inverse function, macam mana kalau many to one itu masih boleh adalah functions? Syaratnya adalah kita kena tentukan range dia. Kalau kamu masih tidak tahu apa cikgu cakap, nanti bila kita ada kelas live dekat sekolah, kamu cuba tanya balik lagi cikgu. Okay, ini adalah perkara ataupun cikgu lukis dekat sini. Okay, misal katanya, apanya maksudnya many to one? Inilah many to one. Kita dapat satu saja jawapan. Jadi bila many to one ni, ini adalah kita boleh nampak. Jadi macam mana kita jadikan dia hanya dia adalah fungsi semula kalau dia adalah fungsi songsang? Saya perlu hadkan dia. Misal katanya saya hadkan sini. Jadi bila di sini kita boleh nampak semua ini hanya ada satu jawapan saja. Tak sama dengan kalau saya tidak hadkan ada 2 jawapan. One to many, many to one. Ini adalah perkara yang kita boleh nampak lah. Jadi kita balik kepada pincang soalan ini. Okay. Kalau ada yang tak faham lagi, tadi cuba tanya cikgu balik. Okay. So di sini kita kena menggunakan konsep fungsi songsang untuk mendapatkan fungsi tempat songsangan bagi fungsi GS yang diberi dan menentu sama ada fungsi tersebut suatu fungsi atau tidak. Okay, jadi kita lihat dekat sini. GX equal to x power of 2 minus 3.
Okay. Jadi kita boleh lihat apa ni? Apa-apa jawapan di sini, negatif ke, positif ke, jawapan akhirnya dia akan jadi positif kan? Kecuali dia bila dia nilai sangat kecil lah. Tapi kita boleh nampak GS. Jadi, ini fungsinya, kalau saya lukiskan dia, fungsinya adalah seperti macam ni. Tahu kenapa adalah U-shape kah? Masih ingat kenapa dia adalah U-shape kah? Kenapa bukan N-shape? Masih ingat? Tak tahu. Tak tahu? Sebab 3 negatif cikgu. Bukan. Sebab A adalah positif. Ya. Itu saya faham. A here is positif. Ini kita telah belajar dalam bab 2 kan? A dekat sini adalah positif. Ya. Jadi dia adalah U-shape. A is positif. So now lah. Seperti yang cikgu telah ajar kamu sebelum ni. So, di sini kita boleh nampaknya apa? Kita boleh nampaknya apabila kita terjemahkan dia ke dalam bentuk yang cikgu lukis di sebelah kanan tu, saya boleh katakan dia, di sini dia ada dua penyelesaian. Apa maksudnya dua penyelesaian? Kerana bila dalam horizontal line test ni, dia ada dua penyelesaian. Kalau dia balik, dia ada dua jawapan. Okay? Jadi dekat sini, saya tulis bahawa jawapannya adalah not. Why? Because GX does not have inverse function. Ini adalah sebabnya. Okay? Kenapa? Kerana kita telah belajar bahawa fungsi hanya boleh adalah 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Tapi kalau fungsi ini saya inversekan dia adalah 1 kepada banyak. Jadi dia bukan function. Inilah yang memberitahu kita. Ini adalah cara yang lebih high skill lah. Tapi ada cara yang tak perlu begitu high skill kan. Kita kena ingat. Kita cuba inversekan dia. Saya gunakan warna hitam lah. Okay. Saya cuba GX equal to Y. GS equal to Y. So, S power of 2 minus 3 equal to Y. S power of 2 equal to Y minus plus 3. S equal to plus minus Y plus 3. So, here we will get the G minus 1 X equal to plus minus X plus 3. Okay. Boleh nampak yang saya highlightkan dengan warna kuning ni kah? Okay. Yang tempat yang warna kuning ini, dia memberitahu kita bahawa ini akan ada dua jawapan. Satu jawapan positif, satu jawapan negatif. Ini adalah memberitahu kita macam tu. Jadi bermaksudnya apa? Bermaksudnya songsang ini mempunyai dua jawapan. So hubungan dia adalah jadi 1 kepada 2 lah, 1 kepada banyak lah. Jadi bila dia adalah 1 kepada banyak, dia bukan fungsi. So that's why dia tidak ada inverse function. No inverse function. So jawapan bagi ini adalah no, because GS does not have inverse function. Why? Because the requirement for the functions is 1 to 1, many to 1. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti jelas. Ini adalah perkara yang kamu mesti jelas. Okay?
So kalau tidak ada soalan, saya akan teruskan kan? B. Okay. For B here, okay, find hx if f minus 1, f power of minus 1, hx equal to gx. So macam mana? So first kita kena cari fungsi songsan bagi f dahulu. Okay, kita kena cari fungsi songsan bagi f dahulu. So first fs adalah negatif sekejap cikgu buka laptop sendiri tengok. Okay, so fs ini adalah one minus 2x. Jadi sekarang saya nak cari fungsi songsan dia. So fx equal to y. So 1 minus 2s equal to y. Minus 2s equal to y minus 1. S equal to y minus 1 divided by negative 2. So f x equal to x minus 1 divided by negative 2. Ini adalah kita cari dia. Okay. So apa yang kita nak cari? Jadi sekarang yang pertama ini dia beri tahu kita bahawa f minus 1 hs equal to gx. So f minus 1 hx, okay, dia jadi hs minus 1 divided by negative 2. So gs tadi adalah s power of 2 minus 3. So boleh tahu macam mana cikgu dapatkan ini kah? Hx. Saya gantikan hx ke dalam x dekat sini ya. Yang saya highlightkan s ni. Kerana ini. Kerana ini ya. So jadi saya pindahkan semua nombor ke sebelah kanan sekarang. Okay. Hs minus 1 equal to s power of 2 minus 3 times negative 2. Darab dengan negatif 2. Jadi sekarang saya darab dengan negatif 2. Saya dapat negatif 2 s kuasa 2 tambah 6. Saya darab lah. Darab 1 darab 2 ini. Okay. Okay, lepas tu hx. Oh, ada orang baru nak masuk. Okay. Okay, jadi sekarang negatif 1 saya pindah ke sana jadi tambah 1. So equal to negative 2s power of 2 plus 7. Okay, plus 7. Okay, tapi biasanya orang lebih prefer positif ke tepat. Jadi ada orang dia akan dapat jawapan macam ni. So ingat ini mana-mana jawapan ini dua-dua ini boleh ya, tak ada masalah. Mana-mana saja boleh. Yang terbawah itu lazimnya lah, biasanya orang dia lebih suka positif depan tu dia akan letak macam tu. Okay? Jadi ini adalah untuk hx. Aku tulis dengan lengkap lah supaya kamu lebih jelas. Okay? Lepas tu dia suruh kita cari gfx equal to 1. Suruh kita cari apakah nilai-nilai x. Jadi di sini macam mana? Jadi saya gantikan dia ke dalam saja. Jadi gs saya tahu bahawa adalah s kuasa 2 tolak 3. F songsang ni kita pun sudah cari tadi. Jadi sekarang saya gunakan kedua gfx
Zongsang X sama dengan 1. Jadi di sini saya tambahkan kurungan supaya kamu boleh lebih jelas lah. So G Fs adalah S minus 1 over negative 2 equal to 1. So dia ganti ke dalam Gx. So S minus 1 negative 2 power of 2 minus 3 equal to 1. Okay, nampak? Nah, jadi sekarang apa yang perlu dibuat adalah saya kembangkan yang kuasa 2 itu. Saya kembangkan yang kuasa 2 itu. Jadi apa yang akan berlaku dekat dalam sana adalah S minus 1 power of 2 negative 2 power of 2. Okay, 1 tambah 3. Okay, tolak 3 pindah ke sebelah kanan lah. Okay, lepas tu dalam tu saya kuasakan dia. Okay, so S tolak 1 kuasa 2, saya kembangkan dia akan jadi S kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Okay, ini adalah setelah kembang. Setelah kembang. Jadi ini 4. So negatif kuasa 2 itu akan jadi 4 kan. Jadi 4 saya pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan darab dengan 4. 4 darab 4. Okay. Jadi sekarang saya susun kembali S kuasa 2 tolak 2S tambah 1 tolak 8. Bukan tolak 8. Sorry. Tolak 16. Okay. Tolak 16. Jadi S kuasa 2 tolak 2S tolak 15. Nah. Okay. Boleh ya? Okay. Lepas tu saya faktorkan dia. Jadi sini melibatkan penggunaan bab 2. Dia melibatkan penggunaan bab 2. Jadi X minus 5 plus 3. Okay, minus 5 plus 3. Kamu boleh gunakan calculator untuk buat ini juga, tak ada masalah. Okay, so jadi di sini S minus 5 equal to 0, S plus 3 equal to 0. So S equal to 5, S equal to negative 3. Jadi inilah dua jawapan. Okay, nilai-nilai X or value of X. Di sini kamu kena sangat-sangat sensitif dengan singular and the plurals. Singular and the plurals. Okay, singular satu sajalah jawapan. Kalau plurals melebih daripada satu, biasanya dua lah. Boleh? Boleh. Okay. Seperti cikgu telah beritahu kamu, ada masalah masih boleh tanya semula. Sentiasa ingat, ada masalah kena tanya sampai kamu betul-betul faham. Ada rabbit pula keluar ni. Okay, jadi kalau tidak ada masalah, saya akan teruskan kepada soalan yang terakhir untuk hari ini ya. Okay. Jangan risau kalau kamu tak sempat salin, saya rasa kamu boleh screenshot lah kalau tak ada masalah kan. Okay, kalau tak sempat screenshot tak apa, nanti saya akan share dalam group lah. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir kita hari ini. Okay. Okay, jadi ini adalah satu soalan yang saya tidak tahulah ini ada wujud ke dalam exam hari itu ke tidak. Saya lupa sudah. Okay, so we look at the questions. Diagram 11.1 show the relations of three sets. Okay, so stack the GX. Saya rasa saya ada bagi soalan ini, tapi saya telah ubahkan dia. Ini adalah soalan yang original. Okay, dia nak kita cari GFX. Sebenarnya sangat senang saja. Apa maksudnya GFX? Ini sorry, yang pertama ini Fs
sama dengan S tolak 2. So the GFX equal to S power of 2 plus 1. Ini jawapan dia. Perlu cari apa-apa kah? Tak perlu. Itu sahaja. Okay? Because this is about the GF. GF adalah lepas F baru G kan? Jadi inilah dia. GFX. Okay? Okay, cikgu harap lepas ni kalau lihat gambar Raja tidak terlalu takutlah. Kamu boleh tahu ada soalan macam ni. Okay? Ingat paper masa exam kali pertama itu masih boleh jadi faham ulang kaji semua. So okay jadi saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. B1. Okay. Okay. Jadi ini adalah yang seterusnya. Okay. B1. Determine the F inverse of F, hence find the GX. Okay. Jadi sekarang saya nak cari fungsi songsang bagi Fx. Jadi fungsi songsang bagi Fs tadi sudah tahu kan S tolak 2. Okay. So Fs equal to S minus 2. So Fs equal to Y. So S minus 2 equal to Y. S equal to Y plus 2. So F inverse equal to S plus 2. Ini dia. Okay, lepas tu dia suruh kita cari GS kan? Jadi macam mana cari GS? Tadi GFS. Sorry. Equal to S power of 2 plus 1. Plus 1, right? Okay, plus 1. Okay, jadi ini adalah yang kita tadi telah buat kan? Jadi sekarang dia nak cari GX. Jadi apa yang saya kena buat adalah saya gantikan Fs, F songsang ke dalam Fx. Saya kena gantikan dia. Bila saya gantikan dia, S ini, S tambah 2 kuasa 2 tambah 1. Jadi ini jadi GS saja. Okay. Yang ini ganti dengan S ini. Nampak saya telah highlightkan dengan warna biru. Ini yang saya gantikan. Okay. Saya gantikan dia ke dalam. Okay. So, lepas tu, saya selesaikan dalam ni. Saya kembangkan. So, S power of 2 plus 4S plus 4 plus 1. Okay. So, jadi ini adalah S power of 2 plus 4S plus 5. Jadi, saya telah selesaikan cari. Okay. Ini dia penyelesaian dia. Okay. Sebenarnya dia adalah soalan yang biasa dalam fungsi kubahan. So, cikgu harap kita sudah sampai ke penghujung sini. Ada soalan nak tanya? Ada. Boleh. Tak ada. Ya. Okay. Dan saya harap daripada sini kamu boleh cuba belajar sesuatu daripada apa yang cikgu telah tunjukkan. Okay. Dan minggu depan, hari Ahad malam, masa yang sama juga adalah. Tapi saya cuba akan bagi soalan dengan lebih awal sikit. Minggu depan kita belajar bab 2.
Kita belajar bab 2 soalan SPM. Cikgu akan cuba cari soalan yang cukup mencabar sikit lah. Tapi untuk bab 1 ini, biasanya dia jarang soalan yang mencabar. Soalan yang paling mencabar adalah soalan-soalan yang cikgu telah tunjukkan kepada kamu inilah. Okay, so kalau tidak ada masalah, kita bersurailah di sini. Okay.